Kat sini kita akan buat. Bila A minor, dia akan pergi kat A lah. Bukan A sini C, D, E, F, G, A. Jadi dia ada G sharp. Jadi ni sedih sikit kan? Kalau minor dia memang macam tu. Betul. Ingat tak tadi? F major, A minor. F major kan? Salah. Nampak? A minor? Boleh? Boleh. Okey, cut.